Kita kenal je. Selamat tahun baru. Tahun 2026 pembukaan yang cantik dan penutup yang elok untuk 2025. Kita berjumpa dan kali ini kami di SKV bersama dengan partner juga ingin mengucapkan selamat menyambut tahun 2026. Semoga tahun 2026 ini akan menjanjikan banyak keindahan dari segi kerjaya, dari segi kesihatan, dari segi rezeki, dari segi perhubungan, dari segi keluarga, pelajaran dan juga cita-cita. Okey, kita memang menggalakkan untuk anda terus menggunakan kebolehan, kehebatan minda yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita, sebab kalaupun macam mana pun kita bekerja, tak kira kita belajar, tak kira kita bersukan, tak kira, kesihatan minda itu adalah paling utama sebenarnya. Wa'imah sekali, kita ingin beribadah. Jadi tentunya ambillah 2026 ini sebagai azam, permulaannya sebagai azam untuk kita jaga minda kita supaya sihat. Sebab itu kami terus memperjaguhkan jenama SKV ini sebab kami memang memperjuangkan tentang kehebatan seseorang yang mempunyai minda yang hebat. Jadi inilah dia kita aja dibijak pandaikan oleh SKV Mindtropic dan Mindtropic Junior, vitamin minda nombor 1 pilihan ibu bapa Malaysia. Baiklah, untuk pembukaan ini tahun 2026 kita ingin buka dengan cerita kejayaan. Itu satu permulaan yang bagus kan? Okey, kita nak cerita tentang sesuatu rekod yang luar biasa, penantian yang panjang, dan akhirnya tahun 2025 adalah sesuatu yang manis, pembukaan adalah sesuatu yang menjanjikan yang lebih hebat insya-Allah untuk insan yang bernama Haiza. Kita bersama dengan penyampai radio popular 2025 dari anugerah Bintang Popular Berita Harian yang ke-37. Tahniah, dan kita mempunyai kelebihan untuk bersama dengan juara suara radio ini yang begitu popular sebagai tetamu kita minggu ini. Okay guys, inilah dia Haiza, penyampai radio popular untuk anugerah Bintang Popular 2025 yang ke-37. Tahniah sekali lagi Haiza. Terima kasih partner. Lupa Allah. nak buat piala. Itulah kan hari tu sweet datang pun lupa bawa piala. Yelah. Kita kadang-kadang fikir, dah menang tak kerak nak ada usung sana sini. Kena Haiza. Yelah Haiza ikut partner punya advice juga tu sebenarnya. Bawakan. Betul, jadi Mr. Bean. Jadi Mr. Bean. Jadi Mr. Bean. Okeylah, kita dah dengar Haiza banyak buat ucapan ucapan kemenangan, walaupun dekat atas pentas tu awak terkejut, saya lagi terkejut, gitu kan. Itu dah memang jadi trademark Haiza dah Terkejut. Yang itu dia. Memang yalah Haiza, kalau fikir balik, Haiza tak ada buat speech ataupun ucapan persediaan. Tak ada langsung, sebab kita nak mengimpikan berada di atas pentas tu, Haiza rasa mimpi tu jauh sekali lah Pak Nel. Lepas tu bila dipanggil nama tu pun semua orang nampak yang Haiza sebenarnya terkejut sampai telefon saya pun jatuh. Dan lagilah naik atas, apa saya nak cakap saya tak tahu. Jadi saya ambil yang basic word je. Terima kasih. Tapi yang terkeluar terkejut tu sebab memang betul-betul terkejut. Cakap, korang terkejut kan? Saya lagi terkejut. Jadi itu yang keluar kat mulut. Asalkan saya cakap, okey dah datang petang ni, benda penting aku kena sebut adalah jangan lupa pada fans, pada family, pada radio. Itu paling penting. Haiza memikirkan dalam kita top 20 tu dah memang ramai yang bagus. Lepas tu apabila ditapis sampai ke top 10,
okey tinggal yang lebih bagus. Lepas tu bila top 5 saya tak tahu pula saya tercalon dalam top 5 tu termasuk dengan yang lagi bagus. Ada dekat situ Pak Nel. Sebab top 5 tu kita cuma tahu di hari kejadian. So bila Aizam melihat kepada komen-komen yang ada, kadang-kadang yelah kita ni kadang-kadang suka tak membaca komen-komen kan. Tu ya sebab kadang-kadang sedar diri sedar ruang lah Pak Nel. Jadi ucapan tu pun sebenarnya saya tujukan kepada mereka yang terkejut dia. Jadi Kan? tak apalah. Tak ada orang terkejut pun Haiza. Awak seorang aja cakap macam tu. Sebab saya pun macam aku. Jadi dia sama. Momentum dia sama. Okey, Haiza kan dah tersenarai antara finalis tahun lalu. Sebab Aiza dah dilatih dari dulu lah Pak Nel untuk merasakan diri ini bukan siapa-siapa. Jadi bila berada di satu tahap yang bagi Haiza ini paling tinggi lah dalam kerjaya Haiza kan Pak Nel. Saya rasa macam aku perlu katakan benda ni sebab aku sendiri tak confident. Tapi dalam pada masa yang sama saya rasa bersalah juga. Sebab saya rasa macam saya menidakkan undian orang ramai. Itu pun saya fikir macam sepatutnya aku tak boleh cakap macam tu juga kan. So saya merasakan macam kata-kata itu saya mengharapkan yang mendengar, yang mengundi tu jangan kecil hati lah. Sebab saya memang begitu. Saya ni memang berfikir macam saya adalah orang yang ibaratnya orang lain tu adalah durian, saya mentimun je sebenarnya. Ya Pak Nel, sebab saya memang tak pernah bawa diri saya lebih daripada orang lain lah. Takutlah Pak Nel dan tak biasa. Saya tak pernah mendapat apa orang kata bukan tak mendapat tempat tapi tidak pernah mendapat yang utama. Sebab selalunya kalau saya berada di satu-satu tempat tu orang melihat saya bila berada di atas pentas dia Haiza. Tapi bila di bawah saya rasa orang yang di atas pentas dia memang A, di bawah dia A, itu baru saya panggil dia bintang lah. Macam Pak Nel saya tengok di atas pentas, di bawah sama orang melayan Pak Nel semua sama. Tapi saya melihat diri saya sendiri lah, saya cermin diri saya sendiri. Bila di atas pentas orang memang nampak itu Haiza, tapi di bawah okey biasa-biasa je. Jadi sebab tu saya dah terbiasa bawa diri saya begitu. Dan saya pun pernah bercakap dengan orang terdekat yang saya kata bila saya di pentas saya pakai baju saya penyanyi ataupun kerjaya saya lah. Tapi bila saya di bawah saya buka uniform saya tu. Sebab saya dah terbiasa begitu, itulah agaknya yang mungkin kesilapan begitu yang membuatkan orang dah terbiasa. Dan banyak orang ignore saya lah dan meletakkan saya adalah pilihan yang terakhir juga sebenarnya. Perkataan pilihan terakhir tu saya selalu dengar. Sangat sedih sebenarnya Aizah. Betul Pak Nel. Perkataan Alah, pilihan. tak suka lah mula-mula macam. Itulah pasal. Pilihan terakhir itu. Awak selalu cakap bila tak cukup orang baru panggil saya. Bila ada orang tak datang baru teringatkan saya. Benda tu selalu berlaku ke Aizah? Selalu juga, selalu. Nak kata nak hitung tu tak terhitung lah Pak Nel. Sebab kadang-kadang boleh. Dia boleh cover sebab dia tahu. Sebab Haiza ni adalah bila orang dah bagi kerja, saya fikir tak kisahlah kerja macam mana pun saya kena buat. Tapi orang yang melihat tu agaknya dia fikir tak apa, dia ni kita tolak je mesti dia boleh buat. Cumanya di mana dia menilai saya tu saya tak tahu. Dia melihat kepada untuk cukupkan quorum atau untuk menyelamatkan keadaan saja. Tapi tidak melihat kepada nilai ataupun value yang ada pada Haiza tu. Tapi Haiza tak nafikan ada segelintirnya yang memang mungkin kebetulan ketika itu nama Haiza tak terlintas pun dalam fikiran kan. Bukan dia orang sengaja tak nak pilih. Ada sebab ada seseorang ni juga yang dia panggil Haiza, "Dek boleh tak tolong ni kebetulan ada artis ni saat akhir tarik diri apa semua." So tapi awak bukan pilihan terakhir tau. Sebab saya rasa sebab dia pernah baca saya punya tweet. Statement. Tweet saya dekat masa tu Twitter kan. Saya letak saya sentiasa menjadi pilihan terakhir. Dan saya melihat pilihan terakhir tu dia ada pro and cons dia. Dan saya tak sangka pula saya punya tweet tu dia burst tau. Dia jadi macam rupanya ramai yang senasib dengan Haiza Pak Nel. Daripada bidang yang berlainan, fotografer, daripada pihak catering, daripada orang yang jadi pengacara majlis.
daripada situ saya melihat okey aku tak sendiri, tapi kita pun macam berkumpul dekat dalam Twitter tu berkongsi dan saya cakap balik tak apalah, maknanya bila orang pilih kita orang yang terakhir, orang tahu kita boleh handle dia punya program tu dengan cukup baik. Bila kita merendah diri, kita yang rendahkan diri kita. Faham tak? Faham. Kita yang rendahkan diri kita, padahal kita juga mempunyai kuasa untuk menolak diri kita tinggi ke atas. Ya, betul. Jadi adakah kemenangan ini satu pusingan baru ataupun satu anjakan baru untuk Haiza? Haiza menjadikan ini tak satu perubahan besar lah dalam kerjaya sebenarnya. Macam Haiza pernah borak dengan Pak Nir kata nyanyian itu sendiri tak mengangkat Haiza kan Pak Nir kan. Itu secara spontan je Pak Nir cakap tu. Ya betul, Haiza faham. Dan Allah salurkan saya ni ada pelbagai bidang, ada pelbagai kerjaya, tapi tak sangka pula sebagai penyampai tu saya diangkat. Yalah setinggi ini kan saya melihat. Tapi untuk orang yang bergelar Haiza dan bernama Rohaiza binti Nordin ni, saya rasa sama je Pak Nir. Saya takkan macam aku dah ada award, segala benda akan jadi lain. Tak. Akan sama je Pak Nir. Walaupun Haiza faham nasihat-nasihat mengatakan kena jadi lebih lagi. Saya cuba memberikan kualiti dalam kerja, tetapi untuk siapa itu Haiza adalah Haiza yang sama. Dengan Pak Nir banyak benda saya belajar. Belajar daripada segi punctuality, walaupun kadang-kadang saya tersengit juga kan. Lepas tu saya belajar dari segi bila kita nak bercakap dengan orang, of course pengacara nombor 1 Malaysia, kalau anda tak ambil peluang memang rugilah. Kadang saya duduk dengan partner kita juga, Muaz, saya berborak dengan dia. Muaz, dengan partner ni banyak benda kita boleh belajar kan. Serius lah? Ya, dan kita belajar benda yang kadang-kadang Muaz cakap, betul juga dia cakap tau. Betul juga orang tu cakap, kata dia. Kita ni kadang-kadang dia gelak-gelak tapi kita kena ambil tu macam point Pak Nir. Ya, sebab kalau bandingkan Haiza daripada ramai-ramai artis atau bintang atau sesiapa sajalah yang meluangkan masa sama Pak Nir, Haiza dengan Muaz lah ada orang paling banyak masa. Kan dalam 24 jam tu ya. Kalau bandingkan campur-campur, mungkin anak Pak Nir pun tak sebanyak itu. Luang masa bersama dengan Pak Nir. So sekarang ini Azai, kemenangan ini ada satu benda yang Azai tak pernah sebut pun. Pak Nir tanya, kenapa Azai tidak mahu sebut insan ini dapat pun? Bila Haiza bawa balik award tu, sebenarnya bila sampai kat rumah, Haiza cakap dengan husband yang banyak orang yang sepatutnya selalu meraihkan dengan Haiza tu tak ada. Bukan saja Papa, iaitu Jaafar On, tapi Kak Maya tak ada, Kak Ana tak ada, Abang Nasir tak ada. Ni antara orang yang selalu berkumpul lah dengan Haiza Pak Nir. Kejayaan yang Haiza dapat tu apabila diorang tak ada. Tapi Haiza dapat rasa sebenarnya bila dia ada tu, antara orang yang akan meraihkan, yang akan berkumpul, kita akan jumpa, malam ni kita kena jumpa. Dia akan macam gitu Pak Nir. Dan rasa macam sebab dia antara orang yang ni Haiza masukkan adalah Jaafar On kan, mengajar Haiza untuk bercakap tu Pak Nir. Bercakap. Ya, sebab saya ni orang yang, kalau nak ikutkan, saya adalah orang yang sangat pemalu kalau berjumpa dengan orang kalau bukan kerja Pak Nir. Saya akan bercakap apabila saya bekerja. Bekerja tu adalah contoh, bila di atas pentas dia automatik kita akan bercakap kan. Tapi kalau ikutkan dulu, Haiza adalah orang yang kalau nyanyi di pentas dengan band ke dengan apa, saya akan cakap okey lagu seterusnya. Saya takkan macam membebel ke ambil masa, tak ada. Sebab Haiza tahu Haiza tak boleh cakap. Band kat belakang pun dah ready dah. Ini masa Haiza nyanyi orang kahwin apa semua kan. Tapi bila Haiza berjumpa dengan Papa dalam industri, apa yang dia ajar dekat Haiza tu adalah waktu kita dalam kesengsaraan, kegelapan dalam industri Pak Nir. Tahun 98, memang masa tu kita punya ekonomi gawat. Dan banyak kalau kita tengok artis yang buka artis corner, ada yang pergi meniaga, yang memasak. Tapi saya cermin diri saya tak ada tu. Saya cuma pandai menyanyi je. Tapi oleh kerana berjumpa dengan Papa, dia pula memang banyak menjadi duta itu ini dan memasak. Dia kata, jom ikut Papa, apa Papa makan kau makan. Dia cakap macam tu. Kenapa dia mempaparkan diri dia?
Sebab waktu itu Aizah memang tak ada siapa-siapa. Aizah tak, sebab kita kat KL adalah cuma yalah ada kakak, tapi orang dalam industri tu saya tak ada. Jadi saya perlu ada payung besar yang memayungi saya. Maksudnya bukan dari segi wang ringgit Pak Nil, tapi daripada segi untuk menjaga. Sebab dia adalah yang lebih tua dan lebih senior. Apa-apa pun Aizah pun banyak tanya dia juga. Jadi untuk tidak terlalu jauh lah Aizah pergi tu menjadi orang yang mungkin tak baik ke apa kan. Jadi apa-apa pun memang papa yang memberikan garis panduan tu lah. Jadi kita dah anggap macam bapak kita sendiri Pak Nil. Sebab umur dia pun lebih kurang Mak Aizah juga. So memang mak dah kenal, abah dah kenal. Dan itu dia kata, bila dia kata apa papa makan kau makan, dia kata kan. Sampai ke tahap itu? Ya Pak Nil. Susah macam tu? Ya, sebab Aizah memang tak ada duit. Aizah tak ada duit. Yang memang papa dia kata okey jom kita makan kedai depan. Memang bergantung pada dia bagi show. Aizah adalah duit macam tu. Dan dengan dia memang kita tak pernah nak kata macam berapa papa nak bayar kan. Waktu tu dia kata tak kisah berapa je kita ambil je. Tapi bila kita dah ni sikit, dia sendiri yang kenal Aizah, dia tahu menilai Aizah, nak valuekan Aizah tu macam mana. Tak kalau aku nak bagi kau macam ni, kau dah ada ni apa semua kan. Dia pun tahu. Jadi dia tak pernah mengambil kesempatan. Dan satu lagi, dia adalah orang yang kalau pergi event, nama-nama yang ada terselit dekat dalam senarai list dia adalah hai Zama yang Kak Ana ini. Jika kadang-kadang orang cakap kawan-kawan kau memang artis 80-an orang, sampai ada artis yang tak ada kawan Aizah pun. Kenapa? Sebab dia tengok Aizah bercampur dengan artis 80-an. Artis tua. Bagi dia, tak nak nanti orang akan labelkan kita ni artis-artis yang itu. Artis has been. Ya, yang memang dah sendu. Dah tak relevan, dah sendu. Aizah dilabelkan begitu sebenarnya. Tapi saya tak melihat ke itu. Saya melihat kepada kawan-kawan punya value kan kita tu. Bila kita ada dekat dia, kita rasa kita ada. Kalau yang lain tu mungkin dia orang melihat dia ada bintang. Dia ada, kadang-kadang ada juga PR-PR yang macam tak kasih artis dia. Tak maulah kalau dengan Aizah nanti dia akan kelilingi oleh artis-artis 80-an tu. So nanti you pun akan dicop begitu. Tapi PR yang cakap begitu, artis dia tu di mana sekarang? Aizah nampak. Faham tak Pak Nil? Faham. Kita aja berhenti seketika. Okey Aizah, kita akan sambung lagi selepas ini. Pak Nil dah jumpa dia hampir setiap minggu, 2 kali seminggu. Tapi banyak benda yang tidak kami kongsikan secara eksklusif. Selepas ini kita sambung lagi. Setiap ibu di dunia pasti akan ada satu perkara yang merisaukan mereka. Bahkan perkara itu bukan tentang diri mereka, tetapi tentang cahaya mata mereka yang akan melihat realiti dunia yang sebenar. Sama seperti aku. Aku kerap kali bertanya, kenapa anak aku jadi macam ni? Sedangkan aku ini berpelajaran. Semua orang pandang aku dengan tinggi. Tapi bila di rumah, itu sebaliknya. Anak aku sukar untuk fokus. Dia cepat lupa, cepat putus asa. Setiap kali belajar, dia menangis. Aku telah beri apa yang diperlukan. Sekolah yang bagus, guru yang terbaik. Kenapa dia masih macam ni, ya Allah? Alangkah baik kalau aku dapat ganti tempat dia. Apa salah aku? Sarah, kenapa you buat I semangat sangat ni? I don't know what else to do, Lina. Result anak I teruk. I feel like such a failure. I give her everything. Tapi bila tengok result SPM trial, I just... How can a mother with a master degree end up raising a child yang gagal? Sometimes anak dia bukan tak pandai, cuma otak dia penat, overload. Dia cuma perlukan support you je. Start small, Sarah. Bagi dia pemakan nasihat or maybe supplement dah.
Kadang otak dia tak fokus sebab tak cukup BTC. Trust me, bila minda kuat, everything will be okay. Maybe you are right, Lina. I've been chasing a result. But maybe now, it's time I start healing her mind. Intan, bila otak penat, jangan paksa. Kita kena jaga dari dalam. Makan sihat, tenangkan hati. Kita dah usaha. Lepas tu, kita tawakal. Dan jangan lupa doa. Sebab bila kita usahakan dengan hati, Allah akan cukupkan selebihnya. Ya Allah, terima kasih atas kekuatan anakku. Selagi mampu, aku akan terus di sisinya dengan kasih dan doa yang tak pernah padam. Kita aja kembali guys. Terima kasih kepada mereka yang menjadikan podcast ini sebagai pilihan anda. Saya tahu ya, pilihan tetamu kita ada memenuhi selera anda. Kita harap cerita Haiza ini akan juga dapat menguatkan iktizam anda untuk berjaya seperti beliau. Okey, jom kita sambung. Kalau tengok dekat GV, Haiza bukannya tak boleh nyanyi lagu rock, bukannya tak nyanyi lagu pop, bukannya tak boleh nyanyi lagu balada atau jazz kan. Tetapi bila awak memilih untuk nyanyi lagu dandut, walaupun ketika itu adalah putaran dandut tengah tinggi kan. Ketika itu Memang Haiza nak jadi penyanyi dandut ke macam mana? Sebenarnya waktu kita datang ke KL untuk audition tu, ataupun saya audition dulu di Johor, tak ada lagu dandut pun. Kita nyanyi lagu-lagu pop je. Tapi bila dah masuk studio tu, dia dah tahu lagu pop ni, okey ada sampai satu tahap tu Haiza tak sampai kan. Haiza kata Haiza tak pandai nak tak pandai nak adjust suara untuk tinggi nak kepik ke macam mana tak tahu. So bila melangkah keluar dia kata Mes sekejap masuk balik saya nyanyi lagu dandut yang diorang bagi tu. Kebetulan masa tu Haiza rasa dia memilih Haiza untuk nyanyi dandut sebab dandut masa tu memang tengah havoc. Yeah. Memang tengah kau-kau punya pergi dia sebab Emelina komersial kan. Lepas tu kita ada Ramlaram sebelum tu. Memang dia macam satu persatu dia pergi tempat ni. Tu yang saya rasa mereka memilih Haiza lah kot untuk berada dalam zona itu. Sedangkan saya tak dibiasakan dengan dandut tu everyday. Sebenarnya kalau dekat kampung, sebab kat kampung nyanyi orang kahwin, semua lagu-lagu pop joget macam tu je. Bila dia kata, tak nak nanti bila awak dengan diorang, awak nampak tua dia kata. Sedangkan awak tak tua. Ya, awak masa tu baru 16. Saya baru 16, 15, 16. Nampak tua. Tapi saya tak mengambil apa dia orang cakap tu macam satu benda yang penting pun. Macam tua muda tak penting. Yang penting orang-orang ini yang bila show dia ingat kita, bila makan dia ingat kita, bila susah senang dia ingat kita. Jadi dan benda tu saya buktikan persahabatan saya sampailah mereka tak ada. Saya buktikan kepada orang-orang yang bercakap tu. Sampai ke Liang Lahat Haiza datang pergi tengok Kak Ana. Papa sampai dekat hospital saya datang waktu tu masih di katil lagi, belum dibawa ke bilik forensik jenazah apa semua kan. Sampai ke situ arwah Kak Maya Haiza datang ke hospital. Cuma masa tu agak terkilan sebab Kak Maya meninggal ngam-ngam adalah hari pertama kita lockdown. Yalah, okay. Saya pun ingatkan dia pergi sebab COVID, benar bukan. Okey. Pak Ni cakap tadi Haiza duduk dalam kelompok kononnya ni adalah arti yang tak laku. Satu. Tabu cerita pasal dandut ni adalah kelompok artis-artis yang kampung. Low class gitu. Bila dia kata artis kampung, artis sendu, artis tak laku. Okey. Yang pertama tak laku tu Haiza tak tahu melihat dari sudut mana. Mungkin sebab yang mengatakan itu sebab dia tak minat.
dia menggunakan kita penyanyi dangdut untuk memeriahkan, nak hypekan dia orang punya majlis. Tetapi untuk event selalu penyanyi dangdut diletakkan di hujung, letakkan di last untuk penutup show. Tapi daripada segi bayaran memang agak sukar sikit Pak Nil. Banding dengan nak dibandingkan artis-artis penyanyi pop. Ya, number one pop dan sebagainya. Sedangkan mereka adalah, tak semua, tapi ada yang tak pandai berkomunikasi. Sampai kadang-kadang kita bukan tak dengar pun komplain daripada pihak organizer yang alah ruginya, bayar mahal tau. Macam tu je. Tapi bayar nama sebenarnya. Dia bayar brand tu lah. So itu faham-faham dia sendirilah kan. Dia yang panggil, dia lah yang menilainya. Tapi untuk Aizat betul lah Pak Ni kata, sebab dia orang ni boleh kita bayar murah je. Maknanya dipijak-pijak lah Pak Ni. Dipijak, dikatakan kampung. Maknanya yang borok, yang bodoh, yang hina, yang apa, alas kaki adalah kita. Aizat statement. Alas kaki Ya Pak Ni. Sebab kadang-kadang ada tak pandang pun. Dia macam beza. Oh, artis yang ini kita letakkan dekat bilik ni. Ada Bilik pun. Yes, ada tempat menunggu yang ni. Okey, yang kita belakang pentas je. Tapi kami ni betul-betul niat dalam industri mencari makan. Tak peduli pun kau nak letak aku kat celah mana. Aku duduk kat belakang nampak tikus lalu pun tak apa. Tapi naik pentas, kita adalah menjalankan tugas kita. Okey. Itu labeling dia kata kampung. Lepas tu artis yang perlakuan nampak menjolok mata di atas pentas. Yang ini saya sangat-sangat tegas mengatakan bahawa hanya boleh kata kepada artis yang macam tu saja. Contoh macam saya tak macam tu. Jadi bila orang kata macam semua pukul rata sama, saya sangat marah. Dan bila sangat marah pun saya cakap macam tak marah. Saya sangat marah. Sebab bila dia orang cakap ni sama lah, asal dandut je. Tapi artis pop yang pakai seluar hot pants sampai sini, sebab kau minat dia, kau boleh puji, syoknya. Boleh halalkan. Kau tutup je mata sebelah. Sedangkan kalau kau nak nerakakan orang, semua sama. Bagi Aiza, sama je. Jadi tak perlu macam sebab dia minat, yang ini dihalalkan. Yang ini dia tak minat, dandut, low class, buruk. Macam Aiza kata tadi, yang ini memang kau punya tempat tu yang terbakar punya. Itulah mereka yang menilaikan benda-benda tu Pak Nil. So bila ini Haiza pun mengatakan juga kepada artis secara individu lah. Kalau dia memang menjual diri dia begitu, itu adalah dia. Maksudnya bukan Haiza. Bukan genre music. Bukan genre music. Itu dia tolak diri dia dalam, kalau dia tukar pun genre lah, dia pergi ke pop ke, dia pergi ke irama lain ke, dia tetap bawa konsep dia begitu. Mungkin dia nak tunjuk apa aset yang dia ada. Itu yang Aiza cakap. Aiza cukup marah bila orang labelkan kalau seorang macam tu, semua macam tu. Sebab kata kalau dandut semua macam tu lah. Kalau pop ada je macam tu. Kalau rock ada je macam tu. Juga. Ada. Sama je. Itulah kalau nak kata seorang artis tu, kata seorang je. Ataupun tak payah kata langsung lah, tengok je. Tak payah cakap apa-apa. Ya. Kita ada jazz club. Lepas tu kita ada rock club. Macam hard rock semua tu kan. Dan bila tengok tu jazz club elite. Bila hard rock dia ada niche dia kan. Tapi bila dandut aja, dia mesti tempat yang gelap, di belakang bangunan. Dandut club kan? Sebenarnya Aiza pun tak faham. Aiza kata kadang-kadang sebenarnya boleh je kalau kau nak ubah dandut tu jadi high class. Masuk je dandut tu cantik je, hiasannya begini. Kenapa tak boleh ke? Asal dandut je kena nyorok tepi belakang. Malu ke jadi apa? Mungkin sebab kalau kita pergi kat kelab-kelab yang lain, ada tak pekerja dia dekat situ? Serupa kerja dia, sama. Tapi menggoda suami orang kerja dia. Mungkin part time lah kot lah. Tapi maksudnya sama je. Kerja mereka melayan customer kan. Hidangkan air dan sebagainya. Dekat kelab dandut pun sama juga. Asalkan nama kelab semua sama lah. Tapi orang yang mencipta kelab itu, mungkin taste dia pun teruk agaknya. Kalau taste tu tak ada, kau ada kaya duit macam mana pun, teruk kau punya hiasan tu. Ataupun macam orang berpakaian lah Pak Nil.
Kan? Kita dia kaya tapi kenapa baju dia macam tu? Tak ada taste. Kita melihat pun Betul. kita tahu. Tak boleh carry tu satu hal, Ya. tapi nak pilih tu. Jadi besar kecil tu tak ada masalah. Macam orang lah, rumah kecil, rumah besar. Ya. Kan Ada macam orang tu banyak juga. duit pun rumah dia Tunggal langgang juga kan. betul. Ada tak yang berpelakuan nak bermurah-murahan dengan Aiza? Ada. Adalah Pak Nil. Ni Aizah rasa sewaktu saya belum kahwin lah. Daripada kita nyanyi dekat funfair, kita nyanyi dekat majlis-majlis, kadang-kadang ada majlis-majlis tertutup. Ada je yang sambil-sambil tu dia bisik-bisik kat kita, bagi tahu apa semua. Ceritalah, bisik apa? Okey, contohnya kita tahu dia tu memang usianya dah memang dah uzur lah kan. Tapi kita yang datang buat persembahan ni ialah kita jalankan kerja kita, show menyanyi, ajak orang menyanyi kan. Kadang bila crowd tu dia dah hype kan, seronok lah kita partner kan, macam-macam. Kita tanya dia, suruh menyanyi, suruh berjoget dan sebagainya. Tapi sampai kat seorang ni, saya nampak je macam ni tau, tapi saya kuat lagi. Apa maksud dia kuat lagi tu? Saya tak faham apa maksud dia. Bila Aizah ajak dia berjoget, Aizah ajak dia menari dekat atas pentas, kita siap cakap, okey, baik-baik Datuk tau, baik-baik Datuk menari. Kita risau sebab dia pakai tongkat, tapi kan dalam pada kita menyanyi, dia datang kat telinga kita. Awak nampak saya pakai tongkat ni, nampak macam ni, tapi saya okey lagi tau. Saya masa tu okey lagi apa okey lagi ni, dalam hati ni apa yang okey lagi. Kan, tapi bila kita dah habis nyanyi tu, saya pergi belakang. Dia cakap dia okey lagi. Apa maksud dia okey lagi? Cakap dengan Aizah punya PR ke apa? Maksudnya dia tu gagah perkasa lagi lah. Kalau dia nak kat engkau ke, dia nak kahwin dengan engkau ke, macam tu. Sebab kita punya PR semua yang memang dah berpengalaman, yang dah tua semua kan. Banyak lah. Lepas tu kadang-kadang ada yang sampai panggil kita ke bilik. Panggil. Tapi Aizah ni tidak sampai ke situ lah Pak Nil. Sebab Aizah fikir macam kita tahu kita berada di dalam industri ni, bukan kita bawa diri kita seorang tau. Dekat dahi kita ni ada tampal mak dengan bapak kita punya muka. Lepas tu hantar mesej yang bukan-bukan. Dan dia menganggap agaknya artis dandut ni boleh diperlekehkan begitu. Hantar alat sulit. Bayangkan Pak Nil. Jadi Aizah rasa macam, apa masalah orang macam ni? Aizah rasa bukan Aizah seorang je. Ramailah yang dapat pun minta pakaian dalam. Kenapa aku artis dandut ataupun yang mungkin dia nampak, saya rasa kalau nak fikirkan yang lebih lagi kan, banyak lagi yang lain lah, tak payahlah. Saya ni bukan pilihan sebenarnya, tapi kenapa itu yang menjadi permintaan, tolonglah. Dan bila benda-benda macam tu awak nampak, saya percaya awak nampak daripada awal awak dah nampak dah kelas genre aku pilih ni tak sama dengan kelas genre. Kenapa awak tak keluar? Sebab daripada genre tu. Okey, walaupun dalam jiwa saya ni ada macam-macam genre Pak Nil, tapi saya tak melangkah keluar kerana saya melihat eksklusifnya dandut tu. Dan bagi saya, bila nak cari penyanyi dandut atau lagu-lagu dandut, hanya penyanyi dandut je diorang akan cari. Kalau dia panggil artis yang bukan genre dandut, mungkin dia dapat persembahan yang dia nak, tetapi tidak maksimal atau tidak eksklusif macam penyanyi dandut tu sendiri. Mungkin tak sama lah Pak Nil. Nak nyanyi mungkin bunyinya lain, cara tackle crowdnya lain. Jadi bagi Aizah, kalau Aizah melangkah, Aizah akan jadi rugilah. Sebab pop, Aizah rasa dah berapa banyak dah dalam Malaysia sampai orang dah tak ingat dah nama. Jadi bila Aizah stick to dandut, Aizah rasa tak kisahlah Aizah dandut. Yes, Aizah tak diduk. Ya, saya lah tu. Jadi dari situ kita punya kelompok bila tak besar untuk show dandut, orang ingat kita. Kalau artis dandut yang seorang ni, Dik aku tak free Dik, engkau boleh tak pergi? Sebab Dik ni kita boleh pergi. Sebab nak cari pengganti dandut tu tak ada. Takkan ada suka-suka, tak boleh. Pernah tak awak rasa macam aku nak tinggalkan lah? Nak rasa tinggal tu tak ada Pak Nil. Macam mana awak boleh bertahan dengan genre yang
Susah. Yang penat tau, yang penat. Nak pergi mana-mana pun nak kena yakinkan orang. Macam kena ibaratnya nak pergi setiap kali event tu nak minta show nak minta kerja bagi resume dulu. Ibaratnya macam tu lah. Kalau orang nak kata susahnya penyanyi dangdut ni. Tapi itu Aiza kata. Aiza melihat kepada orang nampak susah tapi saya nampak senang untuk bergerak. Untuk saya, sebab saya cakap terang lah, untuk show mungkin orang kata sendu, tapi show kita every week. Masalahnya Pak Nil. Ya. Jadi takkanlah itu pun kita nak bagi tahu kat semua orang, kat Pak Nil kan, macam aku adalah show, ada. Tapi bila orang yang tak tahu ni, dia hanya mengatakan dah sendu. Bila ni je nak kudakan satu isu ni lah sebab dah sendu. Sendu dia tu apa maksud dia? Saya tak faham. Bila ada orang kata Aiza dangdut, Aiza dikduk. Tak rasa berat ke? Satu je lagu dikduk tu. Okay, saya akui 30 tahun saya memang jaja lagu tu je. Lelong lagu tu je, mana-mana dikduk, mana-mana dikduk. Sebenarnya saya ada 5 album, saya ada lebih daripada 6 single yang saya buat. Lepas tu kita ada kompilasi pun lebih daripada 10. Banyak sebenarnya Pak Nil. Tapi saya tak tahulah di mana silapnya. Mungkin di waktu itu lagu Dikduk tu dia terlalu besar. Bila dia pergi promo single apa semua kan, menyusul single kedua, dia dah jadi macam orang dengar juga tapi dia tetap tak boleh lawan yang first. So Aiza tak tahu sebab syarikat rakaman tetap mempromosikan juga. Tapi waktu itu kita punya ekonomi daripada 97-98 sebab dangdut adalah 95, 96, 97 dah dia slow. Itu sebab dia terus macam nak promosi pun dah macam so-so je Pak Nil. Jadi Aiza antara orang yang kena tempias tu lah. Saya menganggap rezeki saya tak adalah kot. Tapi bila jumpa orang-orang yang memang tahu Aiza, dia tahu Aiza punya album Dak Diduk Mana Tahan, apa ada lagu-lagu dalam tu. Lagu album kedua yang nombor 1, apa ada dalam tu. Saya pula sampai cakap, tak naklah nyanyi sebab orang tak tahu. Yang tahu, tapi kesianlah pada orang yang tahu. Kan? Lepas tu bila saya bila nak sambut 30 tahun saya punya kejayaan dalam industri nyanyian, saya keluarkan balik sampai dia kata, serius saya tahu lagu ni tapi saya tak tahu ni lagu awak. Tahu Pak Nil? Jadi saya macam adalah orang tahu tapi saya macam saya kata tadilah, saya ni adalah orang yang cermin diri. Saya tahu untuk konsert saya memang tak boleh. Setakat showcase dan kita ada segmen-segmen tu saya boleh lah. Tapi kalau nak suruh saya buat konsert, saya boleh je saya nyanyi 3 album saya tu habis satu konsert 1 jam 2 jam boleh je. Tapi orang datang tak sing along lah. Ya, orang tak tahu. So bila nak revive balik, awak revive lagi lagu itu? Ya, sebab saya mengangkat Dak Dikduk tu sebab kena dengan kita punya perjalanan seni itu 30 tahun Pak Nil. Ngangam 95 2025. Tapi bila untuk next ni saya rasa tak adalah saya buat balik kot lagu lama. Sebab cukuplah Dak Dikduk je. Sebab itu yang kena dengan tahun itulah. Ini statement Pak Nil. Statement Pak Nil pada kata sedangkan bidang pilihan pertama dia nyanyian sendiri tak mengangkat dia. Bidang penyampaian radio pula yang mengangkat awak. Tapi sebenarnya bila Pak Nil keluar statement macam tu, nyanyi pun tak nampak dia. Kan? Betul tak? Maksud Pak Nil begitu kan? Sebenarnya Haizat sendiri rasa macam, betul lah. Sebab saya korbankan diri saya daripada usia saya 15 tahun sampai usia saya 45 tahun, saya menyanyi. Tapi menyanyi, mendambakan diri. Apa-apa pun nyanyi je lah. Tapi satu iktirafan, bukan kita mahu tetapi tidak ada. Tiba-tiba bila Haiza berada dalam bidang penyiaran lah, macam radio apa semua, sangkut pula. Sebenarnya kelebihan yang Allah bagi pada saya tu adalah kepada yang mana satu saya tak tahu, yang bercakap ke, yang menyanyi ke Pak Nil. Tapi betul lah bila Pak Nil cakap tu, saya rasa saya macam kena tampar juga sebenarnya. Dan kalau aku mula daripada umur aku 16 sekarang, aku dah jadi senior radio. Sehebat Fafau dan sehebat Linda On.
Yelah, itu yang kalau kita rasa kan. Tapi Allah punya perancangan tu saya rasa Pak Nil, dia pun melihat yang dia ni menyanyi, okey, setakat menyanyi aja. Tapi sebenarnya cuba kaji balik dalam diri kau tu ada apa kan. Tu yang saya rasa macam bila saya nampak menyanyi ni, okey, orang dah menyanyi sana sini, mungkin dia punya pendapatan tu dah macam-macam dah. Macam Haiza mungkin stagnan macam tu je Pak Nil. Tapi bila saya melangkah ke kerjaya yang lain, saya dapat melihat yang in case kalau orang tak nak panggil saya menyanyi dalam satu-satu acara, orang boleh tanggungjawab, beri tanggungjawab pada saya untuk bercakap. Jadi saya dah dapat dah kat situ mengacara. Dan kalau orang melihat kepada bolehlah panggil dia untuk berlakon, ada watak ini, saya boleh pergi ke berlakon. Jadi daripada segi saya punya pendapatan tu ada je Pak Nil. So kita tak adalah rasa macam risau dan sebagainya kan. Saya rasa kalau adalah sesetengah artis yang masih lagi tercari-cari dia punya kat mana bidang dia, saya rasa dia kena cuba semua. Di mana kalau saya jadi juri saya nak menjurikan Haiza sebagai penyampai radio kan. Bermula daripada tahun bila? Haiza masuk industri radio 2012. 2012 Baru berapa? 13 tahun. 10-15 tahun. Ada ke? 13 tahun. Baru 13 tahun baru sangat. Umur anak awak. Betul. Kan? Masa tu dia masih lagi menyusu badan. Dan jadi nyanyi dah 30 tahun tapi kan 13 tahun. 13 tahun menjadikan awak satu dah punya jenama radio sekarang ini jenama radio. Awak kisah tak kalau orang lupakan awak sebagai Haiza Dangdut tu? Saya kisah kalau orang lupakan saya sebagai penyanyi. Sangat, sebab itu cinta pertama saya Pak Nil, tak boleh. Macam mana pun saya kena tolak diri saya untuk menyanyi juga. Sebab mungkin orang dengar saya di radio hari-hari bercakap kan. Tapi bidang itu tidak memberikan keadilan buat awak. Mungkin tak ada award, mungkin tak ada capaian apa-apa. AJL tak ada. Tak ada. Masuk separuh akhir pun terkandas. Tapi itulah yang memanjangkan jangka hayat saya dalam industri Pak Nil. Sebab saya masih lagi menerima tawaran menyanyi yang orang tak tahu. So tak adil kalau misal kata orang cakap dah tak payah nyanyi lagi. No, tak boleh. Tak boleh, saya akan sedih. Ibaratnya saya lupa diri lah kalau macam saya tinggalkan macam saya dah senang saya tinggalkan family saya. Ibaratnya begitulah. Tak boleh menidakkan yang menyanyi itu bagi banyak peluang pada Haiza untuk dapatkan duit. Dan sekarang ni awak tak perlu menyanyi dah. Awak boleh dapat duit daripada satu bidang yang mengendorsekan awak. Tak boleh. Memang penyampai. Okey, kat situ kita bekerja satu kan. Tetapi dalam masa yang sama, kadang-kadang orang mencari penyanyi yang boleh bercakap. So, itu yang saya dapat feedback lah. Awak pandai sebab penyanyi yang boleh bercakap. Dan sekarang ini, bila awak dah dimakotakan, awak adalah orang bercakap yang boleh menyanyi. Betul. Itu balik kan. Ya juga ya. Jadi Haiza rasa dia dah ada dua kepercayaan lah pada saya ni. Nak jadi sebagai pengacara majlis dan juga menyanyi. Ada kalinya saya dapat undangan yang memang Haiza, saya nak awak nyanyi dan awak mengacara. Jadi kat situ saya dapat bukanlah kita nak ni, tapi dia punya bayaran tu lebih lumayan. Betul. Sebab kita terus charge dua kan Pak Nil. Dua kerjaya dalam satu masa. Dan kadang-kadang dia boleh menjimatkan daripada dua orang dengan seorang. Betul, tapi tidaklah kita tamak. Kalau dia panggil Haiza tu kadang-kadang macam, saya nak awak mengacara tapi awak boleh tak terus perform macam 3-4 lagu? Tak boleh. Kenapa? Haiza bukan tak boleh yang Haiza mengatakan Haiza semput ke tidak, tapi dia macam tak cantik. Saya menyanyi, saya mengacara, kejap lagi saya menyanyi lagi kat tengah-tengah. Dia macam, siapa yang nak announce saya menyanyi tu? Sendirilah. Terimalah saya. Dia macam dia macam macam pelik je. Cukuplah kau opening saya nyanyi.
Ataupun dengan closing. Dah cukup dah sebelum orang nak bergerak keluar tu. Kita aja berhenti seketika sekali lagi. Okey, teruskan berikan kepercayaan anda kepada perbualan kami sebab perbualan kami adalah perbualan yang dibijak pandaikan oleh SKV Mind Tropic dan Mind Tropic Junior. Vitamin minda nombor 1 pilihan ibu bapa Malaysia. Kembali selepas ni. Sebagai seorang ibu, kita semua ada satu doa yang sama. Bukan sekadar mahu anak pandai di sekolah, tetapi aktif, gembira dan seronok meneroka dunia. Sebab itulah perkembangan otak anak perlu disokong setiap hari. SKV Mind Tropic diformulasi berasaskan sains dan kajian berpaten untuk menyokong fokus, ingatan, emosi dan keyakinan anak. SKV Mind Tropic, serlahkan potensi anak anda. Layari skv.com. Okeylah, kita kembali lagi. Kita aja. Untuk episod istimewa ini, kita ada seorang insan yang sebenarnya nampak dia macam tak ada masalah pun. Macam orang yang suka, orang yang senang dalam kehidupan. Tetapi, inilah dia kekuatan mental untuk melindungi kedukaan dia. Alright, jom bersama dengan SKV Mind Tropic Junior, kita teruskan. Nak menjadi penyampai radio ni, banyak, kalau Pak Nil nak jadi juri, banyak pemakahan yang Pak Nil kena letakkan. Ya, satu pemakahannya ialah bercakap dengan terang. Dan awak ada tenaga dan juga projection yang betul untuk radio. Mana awak belajar? Mungkin daripada yang saya kadang-kadang saya memikir setiap kali saya buat persembahan atau saya menjadi pengacara majlis, itu adalah tempat latihan saya. Saya kena projek suara saya. Jadi dah biasa Pak Nil. Saya tak ada belajar mana-mana lah Pak Nil. Cuma belajar mendengar orang bercakap. Dan kalau orang tu tak clear, saya sendiri yang cakap sorry. Saya sendiri yang akan macam tu. Jadi saya membawakan dia orang yang mungkin saya jemput ataupun kita interview tu kepada diri saya. Kalau dah 100 kali sorry tak jelas tak apa kan. Memang susah lah. Jadi saya rasa penyampaian nak bercakap jelas itu sangat perlu kepada semua orang yang berada di hadapan mikrofon. Ya, sebab bagi orang yang tak menyanyi, mungkin dia tak tahu apa itu sebutan yang bulat. Macam saya suka menekankan itulah, macam contoh nak bercakap tu kena mengikut intonasi tu, tu yang saya tekankan selalulah. Awak belajar sampai jauh mana? Saya SPM je Pak Nil. Saya tak tinggi. Kenapa awak cakap aja? Bukan. Itulah Aiza. Itulah Aiza memang. Sebab apa Pak Nil? Kebanyakan orang yang saya kenal di keliling saya. Of course Pak Nil. Semuanya adalah orang universiti yang masuk universiti. Saya bila budak-budak Gen Z ataupun di kalangan tim kita kan bercakap tentang bila kat universiti dia ada terms kan, dia ada apa break kan. Apa yang saya tak tahu sebab saya tak masuk universiti, saya tak tahu. Yang cuti dia ada berapa cuti, ada bila saya berjumpa dengan orang, benda-benda tu yang saya belajar, baru saya tahu. Macam Profesor Ejang, ada macam Profesor Madia, benda macam tu lah. So, Aiza SPM tetapi janganlah menjadikan SPM tu satu benda yang awak hanya setakat tu je. Yang kena tolakkan diri awak tu adalah awak. Okey. Apa awak punya rujukan yang menyebabkan awak ada benda nak bercakap? Awak mana datang isi awak tu Awak ada isi tau bercakap. Saya suka membaca lah Pak Nil. Saya suka membaca. Mungkinlah kadang-kadang husband pun macam lamanya dekat telefon kan, mengadap telefon kan. Tapi sebenarnya dalam pada nampak saya scroll tu, sebenarnya saya ambil tahu apa yang lalu dekat saya punya telefon tu. Saya suka membaca. Kadang-kadang saya bercakap dengan orang-orang keliling pun kadang ini yang mana diorang tak tahu, diorang tak baca. Tapi saya membaca untuk supaya bila saya bukanlah berada di radio saja, kalau saya berada di sekeliling orang yang tiba-tiba dia buka satu topik, saya tahulah cerita tu. At least saya tahu, ni yang pasal kes ni kan. At least saya tahu benda tu. Dan mungkin orang tu tersalah info, saya tahu info dia, saya betulkan. Awak betulkan. Dan macam mana awak levelkan diri awak untuk bercakap mengenai belanjawan,
bercakap mengenai ekonomi, bercakap mengenai sains? Kena ambil tahu Pak Nil. Sebab benda tu lah yang semakin kita yelah matang apa semua kan. Benda-benda yang dulu kita tak ambil tahu pun pasal belanjawan negara. Tak nak pun kat mana fokusnya apa semua kan. Tapi bila kita dah involve dalam penyiaran, lepas tu kita pun kadang-kadang bila berada di satu majlis tu, contoh orang panggil kita untuk buat persembahan atau mengacara, kadang-kadang kita kena selitkan pasal-pasal tu juga kalaulah program ataupun event itu ada kena-mengena dengan apa yang kita nak cakap tu kan. Jadi bagi saya sekurang-kurangnya bila saya ambil tahu, tak adalah saya bercakap tu, contoh bila orang cakap pasal belanjawan, fokus awak pada apa? Tak tahu. Kan? Tak apalah, saya tak nak buat lah bagian itu. Sedangkan saya boleh MC lah masa kan? hari tu. Kan? Saya boleh fokus kepada contoh belanjawan, saya tengok kalau pendidikan apa dia, sebab kita tahu kita ada anak. Lepas tu untuk kesihatan apa dia, sebab kita tahu sekarang ni kes kanser ke apa orang sakit jantung ke darah tinggi semua macam-macam kan. Lepas tu suri rumah and then bantuan-bantuan tu apa kan. Jadi kat situ lah bagi Haiza, kalau saya terangkan, at least kalau saya ada sedikit ambil tahu tentang itu, sebab pendengar kita pun ada di kalangan suri rumah. Okay. Kalau saya tengok ada orang yang yalah latar belakang dia adalah menyanyi kan. Bila bercakap, daripada mana awak dapat ilmu bercakap di radio seperti awak bercakap dengan orang? Kalau di radio tu bukan bercakap dengan orang. Misal kata so, awak tak ada siapa depan kita kan. Ya betul. Di mana awak dapat ilmu itu? Sebab kalau ada orang dia bercakap di radio, dia bunyi macam dia membaca skrip. Tapi awak tidak. Di mana awak belajar tu? Ni saya kena bagi kredit satu kepada AG lah Pak Nil. AG Azmi. Dulu dia Hot FM. Lepas tu dia bertugas dengan saya di Cool FM. Sewaktu awal penubuhan Cool FM 2016. Lepas tu AG pergi ke Hot semula. Tapi sewaktu Haiza berdua dengan dia, sebab kita antara yang first batch lah Cool FM masa tu. Saya tak tahu. Saya bekerja di radio lain. Saya tak pegang panel Pak Nil. Saya tak pegang panel. Saya tak belajar langsung. Tak ada. Tapi bila saya masuk ke Media Prima Audio, saya dicabar. Dan AG pun kata, kau kena belajar. At least bila kau pegang benda-benda ni semua, kau baru rasa kau bekerja. Dia kata. Dan satu lagi, bila kau bercakap, sambil tangan kau bergerak tu, kau tahu kat mana level nak naik, nak turun dan sebagainya. You in control. Saya control dia. Itu show kita kan. Lepas tu dia kata, satu lagi, macam mana kau bercakap dengan aku kat luar ni Haiza, macam tu lah kau kena cakap kat radio. So mula-mula saya tak yakin. Saya kata, nanti orang nak dengar ke cara aku bercakap ni macam orang kampung lah, berborak kan. Tak, dia kata sebab tu kau, dia kata. That's why saya cuba bawa. Ada satu ketika pernah juga saya ditegur. Boleh tak gunakan jangan ayat bunga-bunga. Haiza ni banyak ayat bunga Pak Nil. Saya nak memulakan tu pun saya kena ada, saya tak suka nak terjah terus kan. Tapi pernah ditegur, boleh tak jangan bunga-bunga, direct to the point. Terus straight nak cakap apa. Okey, pernah lah. Dan saya cuba mengubah. Kadang-kadang dia terpesong juga sikit. Tapi pada masa yang sama, bawa-bawa, tak boleh kot. Diri aku adalah aku. Tapi saya kena juga jagalah apa garis panduannya. Cuma bila bercakap, saya tetap kena jadi diri saya. Okey, lagi satu penjuriannya. Kalau saya nak ambil awak, image awak tu, Haiza di Cool. Di sebuah jenama yang memang dia tidak sebarang pilih. Jenama yang dia ada kualiti yang tertentu, kan? Dan awak dah sampai ke tahap itu. Kan? Awak dah sampai ke tahap memenuhi kriteria untuk sebuah radio mega. Cakapnya gitu kan. Jadi apa kekuatan image awak tu? Saya rasa saya perlu menjaga from top to toe lah. Kan dari atas sampai bawah. Tak kisahlah dari segi kita berjumpa dengan orang, saya memang bawa Cool punya jenama tu. Lagi satu, bila kita berada di
dalam konti tu sendiri, walaupun kita ni bekerja di kawasan yang tertutup, tetapi kita sentiasa berjumpa dengan ramai orang. Dan Pak Nel sendiri tahu kalau pagi-pagi tu saya sempat buat rambut, saya buat rambut on the spot macam tu kan. Bawa lah segala benda tu, saya nak make up apa semua sambil-sambil kita bercakap tu. Sebab bagi saya, kalau saya tak ready, maknanya radio saya akan nampak buruk. Image yang tempat saya kerja tu akan nampak buruk. Sekarang radio bukan hanya didengar tetapi dilihat. Orang melihat dari TikTok, dia akan membawa orang tu pergi ke radio. Kalau dulu daripada dengar, orang tengok menonton kan. Tapi sekarang dah terbalik dah Pak Nil. Kalau begitu sebenarnya menjadi penyampai radio ni berat Tugasnya. elok. Ya, kena jagalah sebab biarlah orang nak label kita penyanyi dandut ke, orang nak label kita itu ke, ini ke, tapi setiap kali keluar kita kena jaga penampilan kita Pak Nil. Sesimpel-simpel, walaupun simple tapi kena ada bold satu benda juga. At least kalau perempuan tu kenalah make up tu ada lipstick, ada mascara apa semua kan. Dan ini pun salah satu ingatan dan teguran juga daripada arwah Kak Rohana Jalil. Dia kata, kau show mana ni? Shopee Komplek ke? Dia katakan, nak jalan-jalan Shopee Komplek ke? Show ke nak pergi jalan? Jadi daripada situ kita macam, alamak, maknanya kalau setiap kali show ni, walaupun kita event dekat mana, kena sesuatu. Kena bersiap. Walaupun simple, tapi at least kemas dan bersih. Melalui 30 tahun sebagai anak seni orang kata mental tu kena kuat lah. Sangat. Tahun 2015 waktu saya bekerja di sebuah stesen radio di Johor, saya kan masuk Gegar Vaganza dan saya berulang dari Johor ke KL. Ulang alik. Kadang-kadang datang pagi, petang dah balik semula ke Johor. Kadang naik flight, kadang saya drive seorang. Husband saya datang seminggu sekali ke Johor sebab anak dengan Haiza. Jadi kita orang PJJ masa tu. Husband kat mana? Husband kat KL. So Haiza dengan mak dengan abah je kat Johor. Jadi bila berulang alik tu, Haiza pula bila bekerja, Haiza betul-betul bagi kerja 100%. So tak ada masalah pun. Tetapi saya tak sedar dalam pada saya berulang alik, kita penat kadang kita tidur sekejap kat tepi highway apa semua, R&R ke apa kan. Rupanya benda tu di-effect dekat kesihatan saya yang mana saya rasa ada perubahan, ada lump dekat saya punya breast waktu itu. Dan membuatkan saya menjadi Pak Nil, anxiety. Teruk sangat. Saya kena anxiety teruk. Teruk yang macam mana? Teruk sampai badan saya susut sangat Pak Nil. Sampai orang nampak dia kata pergi berubat. Waktu tu saya dah bergerak ke satu lagi pertandingan 2 Star 2017. Saya ingatkan awak sebenarnya memang nak kuruskan badan untuk. Sebenarnya saya kena anxiety teruk Pak Nil. Pertandingan itu ke yang berat bagi awak? Ya, pertandingan tu sangat berat dan saya punya pergerakan itulah. Perjalanan saya bukan dekat, jauh. Lepas tu dia punya teruk tu Pak Nil sampai husband Haiza ada satu sekali tu dia kena pergi ke ada tournament dekat mana India kot, saya tak ingat. Memang dia kena pergi lama. Lepas tu anak masih kecil dan saya tak boleh duduk seorang kat rumah. Saya sangat takut. Saya tak tahu. Saya tak nampak ada apa-apa pun kat sekeliling saya tu Pak Nil. Tapi saya akan duduk kat tingkap. Itu dah masuk fasa depression tau. Betul. Saya tak sedar. Tapi saya cakap dengan husband, dia kata tak boleh, dia kena pergi. Tapi saya cakap dengan mak. Mak pula memang masa tu meniaga lagi kan. Dan lah ayah. Ayah kata tak apa, abah pergi KL. So abah yang teman Haiza. Sampai saya bercakap dengan Iman masa tu pun. Iman anak saya dia tegur, bonda kenapa? Dia dah boleh cakap. Saya marah dia cakap, Iman tak tahu apa-apa. Dia tak tahu, saya yang menangis lah kan. Tapi nak dijadikan cerita saya ni kumpul kekuatan nak jumpa doktor, takut sebenarnya tau. Masa tu saya dah kerja radio, bila 2016 saya dah kerja Radio Cool. Masa tu saya kena saya cakap dengan, sampai AG pun perasan, dia kata kau boleh tak handle? Tak boleh lah Ji. Dia jadi, kita punya diri tu dah jadi semangat langsung tak ada dapat ni. Pergi kerja. Tapi saya nak handle apa pun tak boleh. So bila saya rasa dah ada lam apa semua, saya cakap doktor saya punya jantung ni laju, saya tak tahu saya kena sakit jantung ke. Dan awak rasa hayat awak pendek?
dengan ada lam itu. Betul, kita assume macam-macam Pak Nil. Bayangkan sebab tak pergi klinik, tak pergi hospital. Dan bila doktor kata sebenarnya awak jangan dengar orang cakap kata kena sakit jantung lah, kena buat Cancer orang lah, lah. apa semua. Sebenarnya ni adalah bila awak dah terlalu penat, dia macam pak dia timpa sekali terus batu tau, faham tak? Oh ya ke cakap agaknya ini daripada 2015 saya bergerak apa semua. Dia kata mungkin lah, kita tak boleh nak kata benda tu 100%, tapi salah satu. Dan saya menyimpan lam itu lama sebenarnya. 2017, 2018, 19. Habis tu Saya awak pergi, bedah? Saya pergi klinik, check macam biasa sampai dah keluar surat. Doktor keluar surat bagi tahu yang ini dah berapa cm ni. Oh ya ke? Saya ambil surat tu, saya simpan je kat rumah Pak Nil. Lepas tu? Saya takut, saya cakap dengan husband tak boleh. Dia kata pergilah, dia kata. Tapi saya macam tak apalah nanti dulu. Dia mengganggu kepala otak saya ni, dia dah jadi macam wayar berserabut dah. Ya. Yeah. Saya kata okey aku tak lama lah ni kot. Anak kecil lagi. Tapi kan lama-lama saya, bila tahun 2020 dia sikit-sikit dia hilang. Dia hilang dan ada satu ketika tu pak dia datang sekali besar Pak Nil. Lam tu. Itu yang membuatkan saya macam tak boleh ni 2021 saya terus buat appointment. Tahu tak macam mana saya cara buat appointment tu? Punyalah takut. Saya buka telefon, saya buka website tu nak cari macam apa breast care punya pakar. Saya nampak, saya terus macam saya tekan je dan kebetulan saya tekan tu pergi kat nombor telefon. Dan terus dengar bunyi nada inilah dering tu. Dan saya macam hello, dia bagi tahu dia dekat mana apa semua. Saya nak Aizah macam berkali ya, dia kata hello puan dia kata, saya nak buat check up lah saya kata tu. Boleh, terus dia buat appointment apa semua. Aizah cakap dengan bos saya minta cuti. Esoknya saya cakap dengan husband jom teman saya tu, saya terus pergi dekat Hospital Pantai Bangsa. Subhanallah. Yang awak tekan tu terus ke nombor. Ya. Aizah memang Aizah pejam mata. Sebab ini kalau tekanlah. Lalu apa yang dilalukan Tuhan lah. Ya Pak Nil. Sebab saya dah tak boleh tahan dengan kehidupan macam tu. Penat dan takut kita diselubungi dengan macam-macam benda. Okey, lepas tu? Saya pergi Hospital Pantai, saya jumpa dengan doktor. Okey, dia buat mammogram, buat satu lagi apa yang macam pakai gel kalau kita nak check tu ada lupa dah. Okey, dua benda tu saya dah bagi dekat diorang, dah ambil dah tu semua. Saya kena tunggu berjam sampai pukul 6 petang. Saya datang pukul 10 pagi. Saya cakap ya Allah, apalah keputusan ni. Dalam pada tu makan semua memang makan jenis yang tak rasa apalah. Makan pun sikit je, minum air pun tak nak air manis lah. Tak no. Tak nak. Sebab bagi saya benda-benda ni punca saya jadi macam ni. Lepas tu pukul 6 kan saya cakap kenalah naik. Jom ya naik jumpa doktor. Saya naik, ada satu lagi patient tinggal. Saya dah ada seorang lagi. Tiba saya cakap doktor saya, you tunggu kejap Dia panggil patient satu lagi. Saya lagilah macam ya Allah menangis lah saya. Doktor cakap dengan husband macam mana ni? Apa keputusan ni tak tahu kan. Saya sampai kawan-kawan yang nampak. Sebab saya share just macam selfie macam tu. Kak kenapa saya tak jawab lah. Lepas tu dah habis si patient tu keluar. You masuk. Doktor cakap. Nak melangkah masuk tu. Allah jangan tahu Pak Nil. Saya rasa je tak ada darah dah. Torihlah apa-apa pun. Ataupun kau tolak aku akan jatuh dah. Macam tu je. Saya masuk. Dia bagi result tu. Dia tunjuk ini. You tak perlu operation. You tak perlu ubat. You tak perlu apa. Tak ada apa yang boleh kita. Kita tak payah buat apa-apa. Sebab ni adalah sis air. Masa tu Aizah rasa macam kenapa kau dera aku 6-8 jam? Tu ada. Lepas tu yang aku pendam daripada 2017 tu. Ya Allah. Aizah sejak ada satu benda batu besar yang dah tercampak keluar. Aizah terus peluk husband. Dia cakap ya Allah, cakap terima kasih doakan saya. Saya cakap dengan mak abah terima kasih. Nak pergi check tu pun saya cakap mak abah doakan ni kakak semua cakap kan. Lepas tu bila dah bagi tahu tu barulah keluar tu ada macam satu zup Allah tiupkan satu semangat yang lain dah lama aku tak dapat benda ni. Sebab terlalu lama awak tahu benda tu. Betul Pak Nil. Hilang muncul. Ya.
Oh, Habis macam mana dia hilang lepas tu? Tak buat operate, dia hilang tak, sendiri? doktor kata dia akan hilang sendiri. So saya kata betul ke? Betul, tak ada. Memang betul, tak ada dah. Daripada persahabatan saya dengan Tuan punya Produk apa ni, apa ni? produk kesihatan ini, apa saja penyakit, kalau stres dia akan berganda. Betul. Dia Itu akan yang saya kali dengar Pak 2, Ni selalu kali 3. cakap. Ya. Betul. Jadi awak stres kerja, awak stres nak menang, awak stres bertanding. Berjuang tu Pak Ni. Awak stres bertanding, dan ketika itu awak stres di komen, awak stres dinilai. Ya. Benda itu yang menyebabkan sesuatu benda itu menyebabkan awak worn out tau. Awak worn out, awak rasa penat, awak rasa, padahal okey, satu lagi, benda yang tidak akan memenatkan kita ialah apabila kita buat benda yang kita suka. Ya, sepatutnya Pak Nel. Dan awak membuat satu benda yang awak suka, itu menyanyi. Tapi saya rasa sebab saya terlalu suka dan saya betul-betul buat sampai saya tak fikir diri saya penat. Mungkin lah. Itu yang menyebabkan dia bertimpa-timpa. Bila sampai satu tahap, benda tu pun dah tak boleh dah. Nak tanggung, pap dia jatuh atas kepala Aizah lah macam tu. 30 tahun satu perjalanan yang awak membranding, menjenamakan diri awak sekarang ini. Betul. Sebagai penyampai radio. Sebagai penyampai radio. Dan macam mana awak nak memperkukuhkan jenama awak sebagai penyampai radio? Saya akan tetap terus belajar lah Pak Nel. Apa next. Sebab bagi saya kalau kita rasa selesa sangat berada di, mungkin cara bercakap itu ataupun cara perkongsian itu sama kan. Bagi saya dia dah macam stagnan lah. Dia macam dah tak boleh bergerak ke mana-mana. Keras je kat situ kan. Tapi bila kita sentiasa belajar dan topik-topik yang kita bawa pun sebenarnya membuatkan kita belajar juga. Sebab pemanggil selalu memberikan pandangan dan juga cerita, 1001 cerita yang ada. Untuk menjadi penyampai radio yang bertahan lama lah, mungkin ini ada satu titik tolak. Kemana arah Aizah untuk memperkuatkan jenama Haizah ini? Okey, saya nak menjadikan jenama Haizah itu sebagai trusted brand. Yang mana bila daripada segi klien, pengiklanan, yang penjenamaan itu diorang nampak, dia yakin. Dan kedua adalah arah tuju daripada segi radio tu sendiri. Saya rasa apabila kita dah ada satu jenama yang dipercayai dekat dalam sesebuah radio itu, kita tak perlu mencari. Saya rasa orang yang akan datang kat kita Pak Nil. Jadi benda tu akan lebih mengukuhkan lagi. Betul. Radio kita dan boleh pergi jauh lah. InsyaAllah. Kalau daripada segi konten, saya rasa konten yang lebih membuatkan masyarakat itu lebih terbuka mata apabila kita berkongsi kisah mereka dan mereka tahu ada orang yang mewakili diri mereka di dalam radio. Dan Aizah nak wakili mereka itu? Ya, betul Pak Nil. Sebab saya adalah sebahagian daripada masyarakat. Sebab kita yang berada di mikrofon ini, kita yang boleh berbicara lebih loud, lebih besar, lebih didengari. Jadi bila situasi masyarakat itu kita bawa, saya rasa dia lebih dekat dan masyarakat lebih menyayangi radio tu sendirilah. Dan dia takkan larilah pergi ke radio lain dan menjadikan radio kita, jenama kita lebih besar. InsyaAllah. Guys, inikah dia penyanyi dangdut yang anda lihat 30 tahun yang lalu? Allahu Akbar. Yang 16 tahun umurnya dahulu, inikah penyanyi dangdut itu? Dan inilah dia, Allah kata, kalau orang lain mungkin mengambil masa 15 tahun. Tetapi untuk menjadikan Haizah ini mengambil masa 30 tahun. Dan selepas 30 tahun itulah Allah luluskan, inilah masanya untuk Aizah memegang mahkota itu. Sebenarnya satu lagi lah Pak Nil, saya nak ambil kesempatan jugalah. Allah berikan
apa yang ada di sekeliling saya ni lah antara salah satu privilege yang terbesar buat saya. Saya dapat mengenali Pak Nel. Saya dapat Mengenali Pak Nel pun privilege. Yes, Pak Nel, betul. Bila berada di samping Pak Nel, setiap apa yang Pak Nel buat tu bukan benda yang kosong. Setiap butir bicara, setiap perlakuan itu adalah pembelajaran untuk Aiza. Dan of course, family saya, privilege terbesar. Betul. Memang keliling saya ni lah. Dan itu saya rasa rezeki yang Allah nak bagi dan insyaAllah saya tak akan sia-siakan, insyaAllah. Dan awak mempunyai peminat yang sangat kuat. Sebenarnya tak ramai, sebab tu kita orang selalu buat hashtag. Kami tak ramai tapi kami ada. Usaha yang diorang tunjukkan, sebenarnya this year pun genap 10 tahun. Kan, daripada 2015 sampai 2025, diorang menyokong Aiza. 10 tahun Aiza Troopers bersama Aiza. Saya nampaklah ada yang pergi, ada yang kekal. Tapi itu tak menjadi satu masalah bagi saya, kerana yang kekal itu adalah yang terbaik lah. Dan satu lagi, mereka ni saya tak menganggap sebagai peminat, tetapi sahabat. Okey. Banyak kita boleh belajar di sini penjenamaan. Itu dia, penjenamaan yang kadang orang buat penjenamaan ini dia datangkan dengan perancangan yang dalam. Dan Aiza dia lalui sahaja. Betul. Dia lalui ikut rentak, dan rupanya rentak itu membawa dia ke tahap nombor 1. Tahniah Aiza. Terima kasih Pak Nel. Ya, Pak Nel pun tak pernah Pak Nel sangka anak dangdut yang Pak Nel kenal, ya, masa mula-mula dia libatkan diri, ya, akan menjadi orang yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Hari ini di Kita Aja, Haiza adalah rujukan untuk mereka yang nak memanjat tangga kejayaan. Terima kasih. InsyaAllah.